Apabila Tun Mahathir mengumumkan penubuhan parti politiknya bersatu untuk menggantikan UMNO, itulah kemuncak perpecahan di kalangan orang Melayu. Semuanya gara-gara tabiat Tun Mahathir yang kuat bertelagah sejak dahulu lagi memecah belahkan orang Melayu. Apabila Tun bergaduh dengan Tun Musa Hitam dan Kuli, Semangat 46 ditubuhkan. Apabila Tun bergaduh dengan Anwar Ibrahim, PKR ditubuhkan. Dan apabila Tun bergaduh dengan Najib Razak, Bersatu ditubuhkan. Mahathir juga kerap bergaduh dengan Allahyarham Tok Guru Ni Aziz, menghalang dua parti Melayu terbesar, PAS dan UMNO, daripada bekerjasama. Kini, orang Melayu sudah pecah kepada 5 parti. 3 daripadanya kesan daripada tindakan Mahathir. Ada yang berpendapat bahawa Tun bertelagah dengan Najib dan UMNO untuk selamatkan Malaysia. Tetapi, Anwar Ibrahim dulu juga pernah penyuruh rakyat menyelamatkan Malaysia daripada pemerintahan Mahathir dan menjatuhkan UMNO. Sekarang, Mahathir meniru tuduhan Anwar kepada Najib dan UMNO pula. Tetapi, Malaysia tetap dibangunkan walaupun diasap pelbagai cabaran ekonomi seperti kejatuhan harga minyak yang merugikan negara. Bangunan-bangunan tinggi tetap naik. MRT dan LRT baru ada. PAN Borneo ada. Hospital baru pun ada. Mahathir seperti Anwar tidak puas hati apabila terkeluar UMNO dan sanggup melakukan apa sahaja untuk balas dendam. Beliau sanggup pecahkan orang Melayu. Kini, terdapat 5 buah parti politik Melayu iaitu UMNO, PAS, PKR, Amanah dan Bersatu. Musnah harapan orang Melayu. Mengapa? Kerana undi orang Melayu akan pecah kepada 5 parti. Dan undi orang Cina akan kekal kepada DAP. Walaupun pada kerusi yang majoritinya ialah orang Melayu, kalau undi Melayu pecah 5, sudah tentu DAP akan menang kerusi tersebut. Contohnya, kalau satu kawasan ada 65% Melayu dan 35% bukan Melayu, bila ada sahaja 2 atau lebih parti Melayu bertanding, kuasa mengundi orang Melayu akan berkurang kerana undi Melayu akan berpecah. Dan mengikut kiraan ini, orang bukan Melayu akan memegang kuasa undi terbesar untuk menentukan calon yang menang. Senario sebegini bakal berlaku di 44 buah kerusi parlimen dan 91 kerusi DUN pada pilihan raya akan datang. Ini akan memberikan kelebihan besar kepada DAP untuk menguasai negara ini. Dan kita semua tahu apa akan berlaku kalau DAP menang. Hak keistimewaan orang Melayu akan ditarik dan orang Melayu akan ditindas oleh parti resis tersebut. Jadi, akibat Tun tidak senang duduk dan tidak mahu mengaku kalah, maka nasib orang Melayu sanggup digadaikan. Kini, Melayu berada di saat paling lemah dalam sejarah kerana asyik berpecah. Fikir-fikirkanlah pengakhiran nasib orang Melayu. Jangan kerana terikutkan tabiat Mahathir ini, kita semua merana.